Untuk berbuka nanti kita nak buat satu menu yang ramai orang minta, iaitu suun goreng. Ada orang kata suun goreng ni lagi sedap daripada bihun. Tak cukup dengan tu, kita nak buat satu lagi menu air, iaitu teh bunga longan lemon. Dua-dua menu ni perfect untuk korang berbuka nanti. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita gorengkan telur. Korang masukkan telur, lepas tu scramblekan dia sikit. Lepas tu kita boleh masukkan sayur dia macam lobak merah, bawang holland. Lepas tu korang masukkan sedikit cili besar merah, sedikit bawang putih yang telah diiris. Lepas tu korang masukkan isi ayam, nak masuk daging pun boleh. Last sekali korang boleh masukkan kita punya sayur macam kobis. Korang masakkan dia sekejap. Masa masak ni rasa macam kuali tak besar, kita pindahkan kuali kejap. Lepas tu kita sambung masakkan dia. Semua barang saya nak masak hari ni saya beli dekat pasar raya favourite saya, iaitu Segi Fresh. Dekat Segi Fresh ni macam-macam ada. Ikan yang dijual pun segar-segar, jernih je mata dia. Lepas tu korang beli sayur-sayur pun banyak dekat sini. Nak beli buah tak ada masalah, ada juga dekat sini. Kalau korang nak ikan frozen juga ada dijual dekat sini. Segi Fresh ni saya consider sebagai one stop center. Sebab apa, kalau nak masak tak payah pergi banyak kedai, dekat sini semua ada. Dari longan tin, teh bunga, rempah-rempah semua ada. Nanti korang datang Segi Fresh ni, korang belanja barang-barang dapur korang. Sebelum sambung masak, kita buat air dulu. Kita masukkan teh bunga dalam jug. Lepas tu kita masukkan kita punya buah longan dengan air dia. Jangan lupa masukkan biji selasih yang telah direndam. Lepas tu perahkan sikit lemon. Kita nak bagi dia refreshing sikit. Kemudian korang boleh gaul kita punya air ni. Kita tepikan dulu. Kita sambung masak. Korang masukkan suun. Suun ni korang rendam 5 minit bagi lembut sikit. Lepas tu letakkan 1 sudu kicap pekat, 2 sudu sos tiram, dalam 1 sudu besar kicap lemak manis. Kemudian korang masukkan sos ikan Thai tu. Korang gaul-gaulkan dia sampai dia sekata. Last sekali korang masukkan daun bawang. Kemudian siaplah kita punya suun goreng. Sangat simple. Bolehlah korang berbuka dengan teh bunga longan laici yang kita buat tadi. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.